Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sri Bintang dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya Erin dan saya Mia. Kami dari Star TV. Hari ini kami bawakan khas liputan kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah Sarawak yang berlangsung pada 2 hingga 8 Mei 2026 di SMK Chungha Miri. Pada tahun ini, PPD Miri dengan kerjasama beberapa sekolah menengah dan sekolah rendah dalam daerah Miri telah diberi penghormatan untuk mengelolakan kejohanan Catur MSS Sarawak. Pertandingan ini menghimpunkan pemain-pemain catur terbaik dari seluruh daerah di Sarawak untuk merebut gelaran juara negeri. Catur bukan sekadar mainan, tetapi satu sukan minda yang menguji kemahiran berfikir, kesabaran dan strategi. Setiap langkah yang diambil memerlukan perancangan teliti kerana satu kesilapan kecil adalah mengubah keseluruhan permainan. Apa khabar? Boleh perkenalkan diri? Good morning. Saya Cikgu Winifred dari SMK Balai Ringin, juga guru pengiring untuk pasukan dari PPD Serian. Ini pelajar saya. Bagaimanakah persediaan anda sebelum menyertai kejohanan ini? Okey, persediaan kami sebelum menyertai kejohanan ini amat rumit bagi kami. Sebab kami daripada Serian sangat jauh. So kami memerlukan persiapan yang lebih lama lah. That's all. Apakah cabaran terbesar yang anda hadapi semasa perlawanan? Okey, so pihak lawan memberikan cabaran yang sangat kuat terhadap kami. So ya, pihak lawan kuat-kuat dari pelbagai daerah lah. Jadi amat rumit lah macam lawan satu Sarawak. Kalau di bahagian sekolah pula, majoriti kami punya pelajar dari sekolah yang berbeza di kawasan Serian. Seperti yang ini dari SMK Balai Ringin, SMK Serian Terbedu dan SMK Siburan. So kami mempunyai masalah yang pertama, masa untuk membuat latihan sebab jarak sekolah sangat jauh, so mereka berlatih sendiri. Kedua, kami perlu menyiapkan banyak untuk pergi ke Miri, perjalanan yang jauh. Itu satu cabaran sebab kami travel selama 16 jam dari Serian dan sampai ke sini waktu malam. Kedua, tempat tinggal kami beruntung kami mendapat penginapan di Kolej Tuanku Haji Bujang dan makanan pun sudah disediakan. Ketiga, kami ada cabaran untuk mendapatkan kos yang mencukupi untuk sponsor perjalanan kami. So pihak sekolah kami semua sangat membantu memberi semua yang kami perlulah, bantuan-bantuan kewangan, penginapan, transportation. So itulah kami punya cabaran-cabaran. So harap kami dapat cemerlang di pertandingan kali ini. So Terima kasih. Good luck. thank you. Hai, boleh perkenalkan diri? Halo, selamat pagi semua. Kami adalah pasukan tim Miri dan kami terdiri pada beberapa sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi ini adalah campuran sekolah-sekolah. Apakah perasaan anda dapat menyertai kejohanan ini? Saya berasa gembira untuk menyertai MSS Sarawak Catur 2026 ni. Saya juga teruja mewakili Miri dan dapat bertanding dengan pemain catur dari seluruh Sarawak.
Yeah, also very excited because I managed to represent Miri, and then I can fight those from other district, and also feel excited that I managed to find new friends in this tournament. Apakah strategi utama anda? Strategi utama kami adalah saya rasa sama seperti bahagian-bahagian lain, yang mana kami cuba untuk dapatkan sebanyak kemenangan yang mungkin, dan terutamanya pada hari ini adalah hari yang paling kritikal. It's a make or break day. So kita cuba untuk kurangkan blunder dan curi 1 poin sebanyak yang mungkin daripada semua perlawanan yang kami sertai lah. Terima kasih, semoga berjaya. Terima kasih. Anda bersama kami dalam siaran TV PSS bagi liputan Majlis Penutupan Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah Sarawak tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Datuk Lee Tek Fok SMK Chung Hua Miri dengan penuh meriah dan semangat kesukanan. Kejohanan ini telah menghimpunkan pemain-pemain catur berbakat dari seluruh negeri untuk bersaing secara sehat dalam sukan minda yang mencabar strategi dan ketajaman pemikiran. Kategori yang dipertandingkan adalah seperti lelaki dan perempuan berumur 18 tahun dan ke bawah, lelaki dan perempuan berumur 15 tahun dan ke bawah, serta lelaki dan perempuan berumur 12 tahun dan ke bawah. Majlis penutupan ini diserikan lagi dengan kehadiran para pegawai, guru pemilih serta ibu bapa yang sentiasa memberikan sokongan kepada para peserta. Sepanjang kejohanan berlangsung, para peserta telah mempamerkan disiplin, fokus dan semangat juang yang tinggi dalam setiap perlawanan. Tanya atas kemenangan anda, apakah perasaan anda pada hari ini? I feel happy and I feel very excited at here. Apakah yang mendorong anda untuk terus berjaya dalam permainan catur? Bapa saya, ibu saya, kawan saya. Syabas, terima kasih. Apa khabar? Boleh perkenalkan diri? Nama saya Juti Ching Heng dari Limbang. Saya guru pengiring Juti dari SMK Lawas. Tanya atas kemenangan anda. Berapa lama anda berlatih untuk kejohanan ini? Saya berlatih 1 bulan untuk pertandingan ini. Apakah pengalaman paling bermakna sepanjang menyertai kejohanan ini? Dapat tengok kawan saya. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan yang ingin berjaya dalam permainan catur? Nasihat saya adalah untuk tidur awal, untuk kamu boleh lebih fokus dalam pertandingan ini. Terima kasih. Tanya sekali lagi. Sama-sama. Tanya ya, bagaimana anda membuat persediaan sebelum pertandingan berlangsung? Okey, salah satu persediaan saya sebelum pertandingan berlangsung ialah saya pastinya perlukan tidur yang secukupnya. Lepas tu saya prepare saya punya preparation untuk lawan opponent saya. Mana sama ada itu putih atau buah hitam. Ya. Apakah sasaran anda selepas ini dalam bidang catur? Sasaran saya, the next sasaran ialah saya nak dapatkan top 10 dalam MSSM 2026. Tanya atas kejayaan yang membanggakan ini. Terima kasih. Thank you. Tanya atas kemenangan kalian. Apakah perasaan kalian pada hari ini? We feel happy.
Seterusnya, kategori berpasukan terkuali 3 dimenangi Apakah yang mendorong kalian untuk terus berjaya dalam permainan catur? We practice hard. And every day we training hard. And we want to thank our teacher and students to guide us. And so we can get number 1. Syabas. Well done. Thank you. Tanya atas kemenangan kalian, apakah perasaan kalian pada hari ini? We feel very happy. Apakah yang mendorong kalian untuk terus berjaya dalam permainan catur? Our dedication and teamwork to the game of chess. Apakah strategi utama yang membantu anda mencapai kemenangan? So we achieve our goal because we as teachers we give them more motivations and we give them rewards. Thank you. Syabas, terima kasih. Thank you. Tanah ya, bagaimana anda membuat persediaan sebelum pertandingan berlangsung? Kita cikgu pakai ganjaran yang lumayan, latihan setiap hari dan cikgu juga memberikan sokongan moral dan emosi kepada kita. Kita memang bersemangat lah untuk berjuang. Apakah sasaran kalian selepas ini dalam bidang catur? Next year Sibu number 1. Tanya atas kejayaan yang membanggakan ini. Terima kasih. Saya bersama dengan Puan Yip Chin Chin selaku Ketua Arbiter bagi Kejohanan Catur MSS Sarawak 2026. Apa khabar Puan? Khabar baik. Apakah cabaran utama sepanjang mengendalikan kejohanan ini? Okey, untuk sepanjang kejohanan ini, sebenarnya cabarannya tidak begitu banyak. Asalkan pemain mengikut FIDE Law of Chess. Itu adalah harapan saya sebagai seorang arbiter. Okay, FIDE Law of Chess itu sebenarnya merangkumi semua peraturan yang perlu diikut oleh pemain dan juga difahami oleh pengurus pasukan dan juga jurulatih. Jadi dari sudut teknikal pula, okay, pemain perlu lebih fokus semasa pertandingan. Okay, kita boleh kurangkan illegal move ataupun infringement ataupun kita perlu menanam ataupun pemain perlu menanam semangat kesukanan, okay, semasa pertandingan. So disiplin serta pengurusan masa juga sangat penting dalam kejohanan MSS Sarawak kali ini. Pada pandangan Puan, bagaimana prestasi peserta dalam kejohanan kali ini? Pada pandangan saya, prestasi pemain agak baik dan memberangsangkan. Dan selain itu, saya sebenarnya dapat lihat keyakinan pemain meningkat dari pusingan 1, pusingan 2 dan hari ini pusingan ke-9. Apakah harapan Puan terhadap perkembangan sukan catur di Sarawak? Okey. Harapan saya terhadap pemain catur untuk Sarawak ini adalah jika pemain yang terpilih untuk MSSM, okay, tahun 2026 ini, mereka boleh berusaha bersungguh-sungguh dan menjulang nama Sarawak di pesada kebangsaan dan juga hingga ke peringkat antarabangsa. So, saya juga berharap lebih ramai pemain seperti adik, okay, dan pemain muda terus aktif, okay, mempelajari dan mendalami, okay, sukan catur secara lebih serius pada masa yang akan datang. Semoga segala usaha yang dicurahkan dapat terus memajukan sukan catur serta melahirkan lebih ramai pemain berbakat pada masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih adik. Thank you. Tahniah diucapkan kepada pemenang dan semua peserta yang telah memberikan usaha yang terbaik. Walaupun persaingan sangat sengit, nilai hormat menghormati dan semangat kesukanan tetap menjadi keutamaan semua peserta.
Setiap buah catur mempunyai peranan sendiri. Begitu juga setiap individu mempunyai kelebihan yang membawa kejayaan. Kejohanan ini membuktikan bahawa disiplin, fokus dan usaha yang berterusan mampu melahirkan generasi yang cemerlang. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi. Star TV. Facts, not fiction. Sentiasa di puncak.